Okey, dengan ini beri tepukan untuk Queen Fazura. Shembang Raya pumpang tak cukup tersampai petang tang 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 tang. Okey, 3, 4. 3, 4 apa? Okey. Oh, boleh baca kat sini. Tak sabar. Ya. Hai. Dia tak sabar, dia tak sabar. Now you know. Boleh, sayang. Dah pakai dah. Tak Pakai pakai dah Kak Lina bulan. dah. Kak Lina pakai tak? Kak Lina nak pulang ke Peling Johor. Janji sampai raya. Yuk, Oh, dah balik raya dah? kita kejar. Oh, kerja. Abang tak masuk frame, abang tak masuk frame. Oh, love you, I love you. Sampai raya, maaf saya batin. sampai Sorry raya. tau, ke tergurau lebih ke, tersalah cakap ke. Nombor satu yang Kejap lah, nak maafkan ni. Kita bermadu. Orang nak bermadu ni. Oh. Sorry tau, kalau salah Madu kena masuk belakang, frame belakang. Abang kena masuk frame belakang. Saya dah balik dah. Ya, dia masuk. Sebab dia tengah dalam scene. Ni Oh, bukan scene bukan madu tiga cincin tu. fake love you tau. Dia lain Allah. Ya. Kerana Allah betul. Kak Ina pun Janji. sama I sayang love you, I adore you. Allah, kita sama I adore you tu. I also. Sayang. Betul-betul janji. Janji. Okay, guys. Terima kasih Just sepanjang tak Lady Boss ambil Kak Ina. Thank you sepanjang kita bekerjasama. Ah. Kebanyakannya Nak sold pandang mana ni? out. Kita Oh, pandang ni. sold out. Jadi boleh Jam kalau macam ni gemuk balik. Rindu. Nanti kita jumpa lagi. Kan? Banyak lagi tahun ni. After raya? Kekal ke macam ni? Ya, after raya, I don't know. We see each Tahun ni other tak ada lah. template. Kak Lina, we berhari raya together. Dia tak tahu Syah selalu beli kan. Banyak. Sembang, raya pumpang tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terleka. Sembang, raya pumpang. Kesian Kak Lina. Okay, I love you. Okay, I love you. Muah. I love you so much. Take care. Hati-hati perjalanan. Baliknya besok lepas berbuka. Oh, besok. Okay. Take care. I love you. Bye. Okay. Abalan. I'm sorry. Kapas. I'm sorry. Kita putus tunang sebab penyakit ain. Betul tak Abalan? Betul. Kita putus tunang kenapa Abalan? Kau baju ke? Disebabkan Zoragon. Dengan tu. Jadi mat. Saya tak beri gambar. Sebab apa? Sebab tu lah. Zoragon dengan? Zoragon Lupa dengan nama Abang Wahid tu punya Yalah. karakter. Apa nama apakah hair yang. So okay. Dalam perjalanan hidup kami, banyak Kak Faz kata tu betul. Kan? Orang tak boleh kita tengok senang. Kita dah umur nak kahwin kan? Kan? Lepas tu putus tunang. Senang. Sebab penyakit ain banyak sangat. So geng, Okay. bersama dengan Kak Faz, Okay. sekali lagi saya minta maaf Kak Faz. Ampun maaf. Faz juga salah tercakap ke, terlebih gurau ke, apa ke, saya manusia biasa ada salah silap, ada kelemahan. Mohon Abang ampunkan. Okay. Faz sayang Abang Lan macam Abang Faz sendiri juga. Saya Faz, saya Abang Lan memang penghibur kami. thank you. So much. Semangat Abang Lan memang Faz. Tengok, Respect. yang mana orang Number kenal. one. Kan rasa macam betul ke dia ni puasa kan. Tapi subhanallah itu kebaikan dia yang macam Allah nampak usaha, Amin. kebaikan, effort, semua tu wow. Okay, special Jekyll untuk- memang sangat beruntung dapat Abang Lan. Special sebagai untuk Kak duta. Faz. Nak nyanyi lagu apa? Semua kata 3-4. Okay, 3, 4. Godfather. Tapi Salin, Oh yeah, sure. good queen. Oh. Good queen kan? Okay. Wow. Okay. Oh, signing off. Macam tu je. Okay, Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai raya. Assalamualaikum. Maaf saya batin sekali lagi. Apa khabar semua? Hello. Salam ke kanan. Ke kiri? Kanan. Sembang-sembang. Salam hari Sabtu. Apa khabar anda semua? Siapa yang tak dapat baju Fazura Jackal ataupun baju koleksi duta-duta lain, boleh dapatkan sekarang. Okey, dapatkan sekarang sebab even Faz pergi sendiri nak beli baju untuk diri Faz dengan Fatimah. Walaupun saya collab dengan Jackal, saya tetap membeli. Adalah baju yang Faz dapat juga. Tapi untuk beli memang cepat sangat disambar oleh jurung-jurung. Dan hari ni bila Faz sampai Jackal tadi, kereta beratur. Dekat crowd, ramai gila dah datang. So, kita ada 16 lagi, tak silap, betul, 16 lagi koleksi yang mendarat. So, kita ada beberapa hari je lagi nak
sambut hari raya, datang ramai-ramai dapatkan. Ada untuk ibu, untuk anak, untuk suami pun ada. Siapa yang dah bersuami lah kan. Sedondon, semua sekali datang dekat Jackal, one stop center untuk dapatkan semua. Baju, ada curtain, ada kapet, tak ada perabot je, semua ada. Okay, so dapatkan baju koleksi Fazura Jackal dan juga baju duta-duta lain, baju CE, baju Kak Lina, baju duta-duta para lelaki, senario dan sebagainya. Mike, cannot kejap Mike. Sorry. Kalau buat kenduri, ajak saya kapan? Kenduri doa selamat ke? Doa selamat. Yes. Okey. Takkan tak ajak. Joy? Hai. Last day dah kita ya? Takkan ke takkan? Kita tangkap. Nak pakai jarum nak pakai gani? Baju pakai jarum. Tak nampak apa? Nanti. Sini dong kan. Commercial break. Lah. Ya, last day hari ni. Apa dah? Besok meet and greet dekat Sari Putra Mall. Tapi hari ni kita last day Jackal untuk tahun ni lah kan. Tahun depan not sure, mudah-mudahan macam mana. Mudah-mudahan ada lagi sama-sama dengan kita semua. Rasa sayu sikit hari ni sebab kita orang rasa macam family dah. Bukan setakat dengan duta-duta, dengan warga Jackal pun rasa macam family dah. Kan? So macam sayu tu ada. 3 bulan bekerja bersama ni memang rasa sayu tu dia last day. Tapi setiap pertemuan pun ada perpisahan. So kita kena hadapi benda tu. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Biar terjadi. Betul Bala Dewi? Ke salah lirik? Dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Siapa? Angah okey tak? Okey. Jangan. Yang kena layan ni kejap. Oh, layan dia orang dulu. Okey, go. Korang buat apa? Kita api. Ay, Allah. Ya Allah, rumput. Thank you so much siapa yang support. Beli Jackal dan awal. Beli Jackal? Banyak je duit beli Jackal. Pakai tiba. Ada mic. Ada mic. Tapi tak faham kata ni. Dua jalan. Itu. Kami ikut kebilaan itu. Kita Hah? Oh, kapal masuk. Nak cakap apa? Oh, dah baca komen dia. Hello. Okey. Saya sebagai untuk program hari ni, saya tak tahu nak cakap apa. Tapi ya, anda semua setengah ketawa ya dengan mereka tadi. Okey. Nak cakap apa? Okey. Nak cakap apa ni? Duduk dulu. Santai dulu. Okey, baik. Okey. Nak ijaz apa? Kursi. Apa ni? Oh, awak punya. Bukan. Dia orang punya. Ejak kursi ke mana? Ejak kursi ke mana? Dah okey? Habis adjust tadi apa?
Sanjak pergi keluar masuk kan? Hancur. Duduk ke? Duduk. Okey. Borak apa ni? Ya, apa khabar? Kak Afas, khabar baik? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurus? Puasa? Alhamdulillah. Kurus juga? Alhamdulillah. Tapi just nice. Hari tu lagi kurus. Okay. Ni lebih busy sikit. Nak cerita pasal apa? Baju jacket tadi Kak Farah cerita dah. Okey. So kita nak throwback. Okey. Abang Q dengan Kak Fas first time jumpa bila sebenarnya? First time jumpa? Saya sebenarnya memori agak lemah. Tapi Abang Q hebatlah. Dia punya memori hebat. Bila first time jumpa? Sekarang ni awak cakap yang awak tak ingat lah pertama kali kita jumpa. Bukan. Bukan. Dalam industri. Kan, dalam industri kan. Tapi saya FFM kan? Saya dalam industri pun saya ingat. Astagfirullahaladzim. Dah, okey. FFM kan? Festival Film Malaysia. Festival Film Malaysia. Okey. Betul. Festival Film Malaysia. Saya menang pelakon harapan terbaik. Awak menang. Saya tak tahu tahun yang sama kita menang ke tak. Tapi saya menang pelakon harapan juga. Tapi saya tak tahu kita menang tahun yang sama ke tidak. Tapi pertama kali saya jumpa awak memang FFM. Yes, Festival Film Malaysia. Lepas tu, lepas jumpa tu kami berkawan. Memang dah kawan lama sebenarnya. Dulu-dulu pun ada pasangan masing-masing. Betul. Ada pasangan masing-masing dan kita pernah double date, pernah keluar sama-sama. Betul. Ya, di zaman-zaman itu kemudian bertemu lagi berlakon filem Gula Gincu dulu. Kau jadi Putri Farhana, abangku jadi Watak Ikan. Betul. Lepas tu Selamat Pagi Cinta. And then kita Legenda Budak Setan. Tapi Itu tak ada scene. sama-sama lah. Apa ni sama cakap. Same time. Okay, betul. So itulah Kenapa I banyak cakap? Kerana saya extrovert, dia introvert. Yes. Anda menggunakan saya untuk bercakap banyak ke macam mana? Saya tak pandai cakap sangat. Saya loading. Puasa. Ya. Ha? Scene halang-halang? Itu macam ni cerita tadi tu? Dia macam saya mula-mula saya dapat tahu itu last scene kita tau. Last scene untuk cerita tu tak silap saya. The only scene yang kita bertemu. So dengar-dengarnya kalau filem tu dapat sambutan, dia akan buat second part. Second partnya itulah dia bagi hint kita bertembung tu. Tapi tak ada second part. Punya second part dekat Jekyll. Ya. Second part dekat Jekyll. Bertemu kemari selepas berapa tahun lah sebab Abang Q pun keluar pada industri kan. Untuk fokus keluarga dia. Saya pun dengan keluarga masa tu. Dan Abang Q kembali balik. So macam tu lah. Halang-halang tu scene tu adalah the only scene yang kami ada dalam cerita Legenda Budak Setan tu lah. The only scene. Tapi kalau anda tengok balik cerita tu, sebenarnya watak Abang Q tu dia bercinta dengan orang lain, saya ada kematian suami. Tapi kita bertembung tu I don't know. Macam Abang Q cakap tadi ada kesenambungan. Sepatutnya second part. Kalau dapat sambutan. Dapat sambutan pun tapi mungkin tak rezeki lah kat situ dah kan. Ada yang cakap Abang Q terus behave Gila dia cikgu lah. Dia cikgu disiplin. Cikgu Zakiah. Saya cikgu disiplin. Cikgu disiplin. Cikgu apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Ya. Dah buat kerja, dah buat homework dah. Dah buat homework dah. Semalam siapkan. Semalam pula. Okey. Biar lambat asal cepat. Okey. Delete tadi. Okay? Ini bahaya live ni. Baik, ini bahaya live. Boleh potong part tadi? Boleh? Boleh? Okey. Dan lain juga, korang rasa Shadow tu atraktif tak? Apa ni? Sekejap awak sabar, okey? Awak sabar kejap. Saya boleh. Awak cakap. Okey. Sabar. Kau kenapa ah? Soalan kau tengok sekali, aku check. Wah, hancur betul soalan. Siapa buat soalan ni? Syamsul. Mana Syamsul? Syabil. Wah, hancur punya Syabil. Apalah. Saya dah beritahu diorang dah. Okey, jadi tak payah jawab soalan tu Okey. So, kita tengok soalan raya lah. Soalan raya kan? Okey, bila raya je, kita mesti ada banyak makanan kan? Okey, makanan favourite waktu raya. Saya suka lemang, favourite.
Dan saya suka sayur lodeh. Dan saya suka kuah kacang. Lemang memang number one. Rendang daging. Ayam kurang. Rendang daging favourite. Itulah saya punya favourite. Sekali lagi. Wah. Itu je lah. Sekali lagi saya macam sekali lagi. Sekali lagi je lah. Sekali lagi, okey. Lemang my favourite. Lemang lah. Tapi saya ada satu pengalaman yang tak best last year. Lemang, di mana makan lemang. Lepas tu saya minum kopi. The next day tu nak balik pekan, saya kena drive. Okay, sebab pekerja semua cuti. Saya kena vertigo the next day tu. Tak boleh bangun, memang terlentang kat atas lantai. So tak faham kenapa kena vertigo ni. Sebenarnya lemang dengan kopi tak boleh mix. So this year nak makan lemang lagi, kopi tapi tak boleh mix, tak boleh mix. Why tak tahu? Dia macam angin dengan angin. Okay. So vertigo teruk. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongan Allah dapat juga drive balik pekan berjaya. So this year nak makan lemang, tapi kena berhati-hati. Kena berhati-hati, makan sikit je. Tak boleh banyak sangat. Tapi ya, my favourite lemang, sayur lodeh, kuah kacang, apa lagi tadi? Apa lagi tadi itu favourite lah. Rendang memang rendang daging, ayam kurang sikit. Okay, saya ketupat nasi tu. Ketupat nasi tu rendang daging, ayam masak merah. Saya suka ayam masak Bukan merah. ayam. Ayam tak suka. Oh, tak, saya tanya ayam tak suka kau? Ayam. Ayam masak daging? merah. Tak, Daging daging. rendang. Okey. Dengan Rendang daging ayam tak suka? boleh juga. Boleh juga. Tapi selalunya family saya akan buat Rendang daging. rendang daging, lepas tu ayam dia buat diorang buat ayam masak merah. Okay. Ayam masak merah and then awak tahu sambal Jawa? Orang Johor selalu buat sambal Jawa tu saya suka, sayur lodeh saya suka. Marilyn Monroe ke? Sambal kacang saya suka. Okey. Okey. Apa lagi saya? Sambal kacang saya suka, Sambal kacang, sayur lodeh kuah saya kacang, suka. kuah kacang. Kuah kacang. Okay. Lemang saya boleh makan juga. Okey. Noted. Cuma tiramisu saya tak dapat lagi. Kek. Itu kena surprise lah kan? Betul tak? Tu kena private kan? Tak boleh. Tu kena private kan? Okey. Kan? Betul lah. Okey? Nanti. Kiss tu jaga-jaga sikit. Bila saya buat nanti, kiss takut melingkup nanti. Awal belagak. Buat je tak sedap. Kan? Okey. Abang Q kan memang jenis yang jaga makan dan amalkan lifestyle yang sihat. Tapi bila raya, Abang Q jaga makan atau masa untuk cheat day? Cheat lah. Aduh, memang kena buat kena cheat lah, kena cheat. Kena makan lah, kena makan. Sebab saya selalunya saya terlanggar bila saya puasa, bulan puasa Ramadan dengan raya. Bulan Ramadan sebab ada banyak kuih-kuih yang keluar dekat bazar Ramadan tu yang saya tak boleh nak buat tak tahu. Saya kena beli. Saya suka makan kuih. Jadi kuih-kuih banyak kuih-kuih bulan puasa yang tak ada jual di hari biasa. Jadi bulan puasa saya akan langgar sebab saya nak makan kuih-kuih tu. And raya of course, lauk-lauk raya lah. Alamak. Tak apa. Kak Lina dah balik dah. Kenapa? Nak buat apa? Saya bawa, dia nak beli kuih raya saya. Allah. Saya bawa dalam kereta. Awak bawa kuih raya? Saya je lah beli. Boleh? Okey. Abang Q dengan Kak Faz tahun ni beraya dengan siapa? Takkan tanya lagi. Siapa dulu? Abang Q jawab dulu lah. Abang Q, Kak Faz? Abang Q jawab dulu lah. Abang Q jawab dulu. Okey, Abang Q jawab dulu. Saya beraya dengan family saya, dengan adik-beradik saya. Saya mak bapak saya tak ada. Jadi saya memang adik-beradik ramai, ada 10 orang. Termasuk dengan ipar-ipar lagi, anak buah lagi, memang ramai kat rumah tu. So saya beraya dengan adik-beradik saya. Kalau untuk Kak Faz? Beraya dengan family dulu. Lepas tu Kak Faz mungkin bukan tak berada di sini. Tapi beraya dengan family dulu. Ya. Kenapa Mike? Masalah Mike hari ni. Mike mencemburui saya hari ni. Tambah? Tak dengar? Okey. Rambut saya baru potong ni. Buruk waktu dia potong. Abang Q boleh tengok juga komen netizen.
Panjang. Laju sangat nak Laju baca. sangat. Okay, Abang Q, ada orang minta untuk Abang Q nyanyi. Lagu apa? Nyanyi, dia tak request. Cuba request lagu guys, kalau korang nak Abang Q nyanyi. Mana tadi? Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Sedap, pandai nyanyi. Mic problem lagi? Tak ada. Tidak. Oh, Okay. dia nak mic. Oh, ya, ya. Kita kena Sebab pakai tak mic. dengar soalan kan? Ada orang marah kita. Oh, ya. Kenapa? Sebab tak dengar soalan. Tak dengar soalan. Tapi kita nak tanya juga. Baju Melayu Abang Q. Abang Q pakai baju Melayu apa tu? Sekarang ni, Ya, betul. ini Bahaman. Bahaman. Baju Melayu Bahaman. Cantik. Ada 360 jenis warna, ada 2 jenis material kalau tak silap saya. Ada cotton, ada yang material kilat macam ni. Tapi kilat pun tak kilat sangat, dia just nice. Ada modern cutting, ada juga traditional cut kan, traditional cut. And then dapat free butang baju Melayu, dapat free samping, dapat free hanger macam ni. Saya tunjuk. Hanger dapat, garment bag ni pun dapat juga. Nampak tak? Ni. Mesti bila awak beli, awak akan dapat macam ni. Bawa balik. Dengan samping, dengan butang baju Melayu sekali. So ada sekali lagi ada 360 jenis warna dan boleh matching dengan anak-anak lelaki. Ada baju budak-budak juga. Boleh matching Budak lelaki. isteri, suami, anak sekali. Betul. Okay? One stop. Okay, kita letak sini balik. Okay. Okay, sekejap mana ni? Banyak sekejap. Saya punya pun berlaju dekat sini. Saya maafkan saya. Jutkan kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku. Mohon maaf. Balik pakai tau? Pak balik? Balik lah. Balik hari ketiga. Ya ke? Saya balik pakai lah ni. Hari pertama sana. Okay. Hari tamat. Yeah. Mohon maaf kalau salah-salah Tak cakap ada. ke. Take care. Best. Thank you. Happy working guys. Okay. Waalaikumsalam. Adik bongsu. Okay. Abang Q? Ya? Oh, kita okey kawan-kawan semua kat sini. Sekarang ni ada 4,000 yang menonton kita ni. 4,000 orang Ya. yang menonton kita. Ya, betul. Kita punya target hari ni, sekarang ni, sekejap saya tengok sekejap. Kita punya like dah 5 million. Wow. 5.k Masya Allah, million. tabarakallah. Kita punya target 10 10 juta. juta. Maknanya kita kena kat sini berapa lama? 10 Target juta. 10 juta. Kawan-kawan, boleh. Boleh kan? Saya yakin diorang boleh buat. Tap. Saya yakin diorang boleh buat. So kalau dapat 10 juta, kalau mereka tap 10 juta, apa mereka dapat? Apa mereka dapat? Tanya pihak Jackal. Diorang boleh ajukan soalan. Ada boleh ajukan soalan. Hai. Itu bahaya. Itu bahaya tu. Kak Pas promote baju versi karakter dalam Besar Cukup. Oh. Katanya. Baju betul komen diorang. Saya tak nampak. 8 million. Almost 5.4 now. Yes. So kita punya target ialah 10 Boleh. InsyaAllah mudah-mudahan. juta, 10 million. Okey, boleh, insyaAllah mudah-mudahan. Saya yakin diorang boleh buat. Kita nak tanya. Ada yang tanya. Tema raya untuk tahun ni. Rahsia. Tapi raya kedua Faiz dengan Fatimah baju warna merah. Baju first raya saya rahsia. Untuk Abang Q? Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Maknanya soalan tu susah untuk dia. Nak jawab maksudnya. Saya ada beberapa baju. Saya ada beberapa baju. Ada 360 warna kan? Yes. Boleh. So saya pilih nanti. Okay. Pagi raya saya akan pilih. Atau malam raya saya akan pilih untuk iron. Okay. Kita tanya daripada soalan Jekyll. Okay, kalau kena pilih satu konten dengan Jekyll yang paling best atau yang paling kelakar untuk korang, yang mana satu?
Yang dah kami buat lah. Yang sama ada yang Kak Faz buat ke ataupun yang Kak Faz pernah tengok ke? Yang kawan-kawan lain buat ke? Yang mana I think yang masa dekat rumah yang ramai-ramai tu. Yang nak beraya rumah mak awak tu. Itu memang paling kelakar yang Kak Faz tak akan tengok repeat. Tu memang paling kelakar and best lah to me. Saya? Untuk Abang Q? Tadi saya jawab tadi. Masa dengan Kamal semua. Yang Kamal? Kan saya join Kamal tadi dengan Kak Lina. Kan soalan yang sama. Saya dah jawab jawapan kan. Ada yang kat sini cakap madu 3. Dia orang suka madu 3. Saya suka ni. Saya suka yang baru-baru ni. Kenapa saya tak ada dalam tu Kak Lina senario Aceh. Yang Michael Jackson tu. Wajah betul kan. Itu memang itu pun kelakar juga. Itu kelakar. Ya, Macam, itu luar biasa. Ini pun best juga. Semua best-best. Semua best-best sebenarnya. Betul. Power Rangers pun best. Betul. Power Rangers tu pun. Power Rangers pun best. Kalina memang penyeri kan. Abang senario semua memang diorang hebat. Kita pun rasa macam ke belakang. Kita sekecil je kan. Mereka punya performance, diorang punya talent, diorang punya effort tu memang luar biasa lah. So for me, I rasa macam kecilnya kita macam tu. Tapi kan? Diorang tak biarkan kita. Betul. Diorang tak biarkan diorang kita. include kita jugalah. Tapi kita ni rasa biarkan kita seorang-seorang. Betul. Macam mana pun sekali. Itulah I think sifat kekeluargaan yang ada bersama kita ni. Sepanjang kita bekerjasama, ni yang kita akan rindulah. Macam, best sangat. Best. Semua positif, semua saling menyokong. Best. Betul. Dan benda tu organik. Bukan dibuat-buat ataupun di plan-plan depan kamera ke tak. Benda tu memang lahir dari hati semua rasanya. Ada yang tanya kat sini, ini soalan serius daripada komen. Power Rangers tu idea siapa sebenarnya? Idea tuan director yang juga producer yang pelakon hebat ni idea dia. Tapi saya memang for me saya rasa saya memang kelemahan saya kat situ macam mana nak buat ni kan. Tapi itulah berjaya jugalah kan. Berjaya. Power Rangers tu idea saya. Berjaya semua sebagai seorang director dan pelakon dan producer idea awak tu awak rasa macam mana? Okey, kita punya performance okey. Saya suka gila. Saya suka sebab kita dah buat konten-konten macam-macam. And tiba-tiba je Power Rangers tu terkeluar. So macam kita off sikit. Kita off kejap kita masuk balik. Raya, family apa semua kan. Tapi Power Rangers tu dia macam mengimbau balik zaman kanak-kanak. Kita pergi beraya kat rumah orang dengan kawan-kawan. SP kampung. Saya tak tahu awak melalui zaman kanak-kanak yang begitu. Kalau saya terus dewasa. Taklah zaman kanak-kanak yang pergi ramai-ramai dekat kampung, beraya rumah orang. Ada. Of course. Sekarang pun buat benda yang sama juga. So saya dengan kawan-kawan saya dulu siap pakai baju raya, pergi raya rumah jiran-jiran apa semua. Sementara dah habis raya nak pergi raya rumah orang lain tu macam-macam permainan lah kita main, termasuk Power Rangers apa semua. So benda tu mengimbau balik zaman kanak-kanak lah. Mengimbau kenangan. Betul. Mengimbau kenangan. Ada yang tanya kat sini, Kak Faz cuba cerita kelainan raya dekat Pahang, Abang Q cerita kelainan raya dekat Johor. Raya kat Pahang, raya kat Johor. Okay. Kak Faz ceritakan kelainan raya kat Pahang. Kelainan. Usually macam every year kita orang akan balik raya pekan tu sehari atau 2 hari je. Then second and third day memang raya kat KL. Dan of course berkumpul lah. Dan memang setiap tahun memang Kak Faz memang merindui arwah ayah. Memang satu yang memang every day pun terkesan. Walaupun dia dah meninggal lama tahun 2000. So sampai sekarang pun masih merindui dia, masih mengharapkan kehadiran dia. Tapi kebersamaan kami tu sebagai keluarga tu very close. So macam itulah pengalaman beraya di pekan. Dan mesti ada sesi bunga api, itu wajib. Kalau malam raya tu memang kena ada sesi bunga api tu. Mercun semua tu. Kan? Dah boleh kan? Untuk Abang Q? Apa soalan tadi? Kena raya apa tu? Kelainan raya dekat Johor. Raya kat Johor satu kampung. Itu satu benda yang besar yang lain lah. Kampung and then saya tak apa lagi. Suasana kita kan macam dekat kampung. Saya tak dekat KL dia lain. Kalau dekat kampung kita masih bertukar-tukar juadah dengan jiran-jiran. Pagi-pagi jiran akan tukar dan kita pulang balik. Kita pulang balik dia mangkuk dia dengan juadah kita pula.
Itu masih kita amalkan dekat kampung. And then macam lemang, kalau misalnya kita buat lemang, contoh saya tak sempat. Buat sendiri lemang? Buat sendiri. Kalau saya tak, kalau misalnya family saya tak sempat, macam family orang ni buat and kita tambah duit ke, kau tolong buatkan bagi duit macam itu. So kat kampung macam itu, kita masih lagi amalkan budaya begitulah. Tradisi. Budaya macam tu. And then yang bestnya, sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Masa saya remaja, saya muda, saya baru start berlakon pun, daripada kecil benda tu ada dekat kampung saya. Cuma sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Bila dah dewasa ni, mungkin ramai anak-anak muda dah semua dah kahwin apa semua kan, yang baik-baik saya. So kalau dulu nak masuk kampung saya tu, daripada jalan nak masuk kampung saya tu, Sempang nak masuk kampung saya tu, dia akan penuh dengan pelita. Pelita sampai masuk kampung, dan semua jalan kat kampung tu semua ada pelita. Jadi bila kita balik raya, malam raya tu, dia akan pasang 10 atau 7 hari lagi nak raya. Wow, festif lah maksudnya. So bila kita nak balik kampung tu, kita akan especially balik malam kan. Balik malam ke? Menerangi lah. Dia menerangi. Semua cantik lah. Macam walaupun sunyi, kita rasa meriah tu. Kita rasa macam wow, nak raya dah. Vibe raya tu. Vibe raya tu dah ada dah. So 7 malam sebelum raya. Wow. So next soalan, sepanjang bekerja dengan tim Jekyll ni, siapa yang jadi favourite untuk korang bekerja sekali? Oh, tak boleh, that one tricky Siapa? Kita start dengan tak Wakil baik dulu. soalan awak ni. Nanti yang sikit hati macam mana? Nak kena minta maaf ke? Kalau kru, saya bukan. Oh, kalau kru. Apa kita fikir benda Tak tahu bukan kan, ni? itulah. Kita boleh fikir kru. Ya, kita boleh dengar-dengar kan, tak nak berat-beratkan. Kan? Betul tak? Ya Allah. Ya Allah. Itulah. Semua orang pun. Sifat kekeluargaan tu penting. Itulah. Bang Q? Saya suka semua. Saya kerja dengan semua orang yang baik. Alhamdulillah. Syabir mestilah. Syabir jaga saya dengan baik. Kan? Syabir Habis jaga. Nash? Nash pun jaga saya dengan baik. Semua merajuk nanti. Mirul pun. Mirul dah juga. viral. Jaga dengan saya dengan baik juga. Kan? Semua. Sabrina. Lagi siapa lagi? Yang kecil-kecil pakai samping tu. Nurin. Nurin. Semua. Hana. Ya. Hana ada. Sabrina. Semua baik-baik. Semua bagus-bagus. Adik-adik ni. Betul. Adik-adik dekat dalam Jekyll ni semua Very helpful, very helpful. positive. Potong cakap awak. No. Sorry. Saya cakap banyak pula. Awak cakap. Tak okey lah, betul lah tu. Positif, you all semua Dan of course dengan MJ, dengan Datuk Farouz juga. Semua keluarga Jekyll, Rehana, everyone. Soalan untuk Abang Q. Muka tu senyum, kan? Muka tu dah tahu dah nak tanya soalan-soalan yang kan. Soalan untuk Abang Q. Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, apakah momen favourite Abang Q? Momen yang Abang Q tak boleh lupa. Dia kena hati-hati tau, takut girlfriend dia marah nanti. Jom. Rakan sekerja kan? Kan? Sebagai sahabat. Sahabat, apa betul. pula rakan sekerja? Sahabat. Okay, kami bersahabat, okey. Okey. Apa soalan tadi? Apa yang sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, scene mana ke ataupun momen apa-apa yang abang tak boleh lupa lah? Masa kat Johor. Meet and greet. Scene. Meet and greet. Itu bukan, tu momen ke scene? Momen. Mana-mana lah. Boleh, scene boleh. Masa kat Johor. Intinya kacamata. Mama udahlah itu kan. Momen tu lah. Tu first time kita buat kan together kan. Dari sebelum tu, saya ingat yang sebelum tu. Tak payah cerita lah. Mungkin tak keluar kat kamera kot. Ada yang cakap dalam ni momen paling comel adalah bagi bunga. Abang dah lupa ke momen tu? Tak, scene kat Johor tu saya rasa. Kat Johor tu macam, kat Johor tu saya ingat lah.
kat Johor bila Faz bagi saya kuih, dia suruh saya makan kuih tu. Saya suka kuih kan. So bila pagi-pagi sebelum kita jumpa buat meet and greet, dekat belakang pentas tu Faz ada bagi saya kuih. So saya makan kuih. Benda simple tapi benda tu saya ingat. Kak Faz pula? Macam mana? Scene ke moment? Moment lah I would say Moment any, Bazar any. Ramadan lah. Bazar Ramadan tu yang ya. Best lah moment tu sebab dah lama tak pergi Bazar Ramadan. Amboi korang ni macam ni. Amboi. Kan Bazar Ramadan sebab memang pasal tak pergi. For berapa tahun dah memang tak pergi. So for the first time pergi Bazar Ramadan tu seronok lah dapat pergi lagi sekali. Buka puasa sama-sama. Tu momen yang best lah, yang memang jadi satu memori lah. Akan jadi satu memori lah. Saya nak tanya lah kan, okay, Abang Q dengan Kak Faz lah kan, apa perasaan bila jadi Duta Jekyll seorang kolaborasi dengan Jekyll? Tak ada beza. For me, kolaborasi ataupun ni, sebab orang kata kolaborasi, Fazura lebih besar ke orang kecil, tak. Semua sama sahaja. Dan memang Kak Faz pun anggap I'm duta juga. Tapi cuma beza dari segi bisnes lah. Dari segi bisnes, kolaborasi. Tapi semua saya menganggap kita semua duta. Kita semua bekerja sama-sama, cari rezeki. Kita menjalankan tanggungjawab masing-masing. So tak ada beza apa-apa. Ya. Untuk Abang Q, pengalaman lah jadi duta tahun ni. Oh, saya happy. Pengalaman jadi duta happy sangat. Saya dapat bila saya buat comeback, saya decide nak buat comeback dalam industri. Saya agak ada rasa malu-malu dengan pelakon-pelakon ataupun artis-artis yang dah ada dalam industri ni sekarang ni, walaupun saya dah lama kan tak pergi event, tak bercampur dengan mereka. Jumpa dekat shopping mall, terjumpa ataupun terserempak hai macam tu je kan. So bila dengan tiba-tiba dapat buat dengan Jekyll, dia macam warm up saya juga. Sebab saya ni orang yang malu. Dia bila saya diganding dengan Kak Lina, digandingkan dengan jumpa abang senario, saya pernah berlakon dengan diorang sebelum ni. So dia macam bagi saya panas enjin untuk saya bawa diri saya dengan rakan-rakan artis yang lain. Sebab saya ni selalu rasa kecil. Saya selalu rasa di kalangan artis-artis, saya selalu rasa macam saya kecil, saya tak ada apa-apa macam tu. Saya sempat rasa itu. So kawan-kawan dekat Jekyll ni, duta-duta yang lain ni, dia macam bagi saya warm up engine saya supaya saya rasa saya okey. Macam tu. Awak okey? Okey. Alhamdulillah, tak awak baik. Tak nak rasa kecil ke apa benda tu. Okey. So kawan-kawan dengan Faz selalu cakap dengan saya yang saya okey. Jangan rasa kecil. Dia selalu pesan saya macam tu. Okay, sahabat. Tak suka dia cakap macam tu. Apa tu? Okey. So, my turn lah kan. Okey, kita dah borak-borak ni kan. Sepanjang kita borak-borak ni, adalah nak selit-selit sikit pada anda semua. Nak tanya anda pula sebab dah banyak sangat soalan yang anda ajukan pada kita. Yang Syabir dengan Nash berkomplot ni ajukan kat kita kan. Nak tanya anda semua pula, dah beli ke tak baju raya? Sebab tinggal berapa hari lagi kita akan menyambut hari raya. Tak silap pada hari Sabtu atau hari Jumaat kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Adakah anda dah beli baju raya? Baju raya mana yang anda beli? Nak tengok komen-komen dulu baru Kak Faz nak tunjuk. Kan. Dan juga nak cerita juga tentang, ada penambahan sikit lah mungkin pada yang baru masuk live, yang macam tak sure kan, nak cari kat mana baju sedondon. Bila kita nak cari baju raya ni mesti nak sedondon macam Faz nak sedondon dengan Fatimah kan. Untuk yang dah complete satu family, bapa nak kena sedondon dengan ibu, lepas tu sedondon dengan anak. Di mana nak dapatkan? Dapatkan kat Jekyll. Sebab baju semua komplit macam baju Abang Q cakap tadi. Baju lelaki ada baju Melayu 360 warna. So meaning tak ada alasan untuk nak cari kat tempat lain ataupun tak jumpa warna. Sebab semua ada. 360 colours tu banyak. Betul. Banyak. Dan para wanita pula, baju-baju raya Jekyll X Fazura semua cantik-cantik. Alhamdulillah. Dan banyak kawan, pun. Sorry saya potong. Ni cantik ni dia pakai sekarang ni.
Ya, betul. Depan-depan Ramai cantik ramai baju ni. setuju. Ramai setuju tadi pun cakap baju ni cantik. Ya. Oh, berdiri? Diri. Betul. Kita tunjukkan baju ni. Okey, baju ni of course ada lace kat sini. Memang first buat baju ni supaya dia flowy. Lepas tu perempuan ni ada kadang-kadang bila nak makan tu kita risau kat bahagian perut kita kan. Kita risau tu yang kita insecure. So kita buat loose-loose. Ni sebenarnya M. Untuk fast M. Saya tak pakai S. Saya suka loose sikit tapi tak terlalu loose. So this is M. Kat lengan saya suka lace-lace drama macam ni. Okay. Tunjuk kat diorang. Kat belakang ni, dekat belakang pula. Depan ni ada lace. Lace kita pun bukan main-main ada biding-biding kat situ. So dia manis-manis lebaran. Begitu main lebaran. Kalau nak bertudang pun boleh sesuai juga pakai baju ni sebab putih. Ada pink-pink. Lain lah daripada yang lain. Tak semestinya pakai all white. Boleh juga pakai yang ada print. So dia manis. Okay. Kemudian apa lagi? Size. Mula daripada extra small kepada 5 kali XL. So tak kisah. Kita cater untuk semua size dan kita cater untuk semua para wanita. Saya punya business partner saya. Dia tulis. Apa? Dia cakap dan beli 10 pasang sebab Abang Q dan Kak Fas. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Beli lebih lagi tak apa salahnya kan? Kemudian sekali lagi dibuka pada jam? Jekyll di seluruh Malaysia, mana-mana Jekyll berdekatan dengan anda, dia buka daripada 10 pagi sampai 11.30 malam everyday. Yes. Dan ada surau kat sini, ada tempat berehat, ada semua sekali. Toilet ada no problem. So anda boleh datang. Tadi pun masa saya sampai tadi dah ramai dah, penuh dah. Kat luar memang tak ada parking dah. Penuh. Yang dekat KL lah. Jekyll KL. Apatah lagi di Shah Alam dan sebagainya. So inilah peluang saat-saat terakhir untuk anda dapatkan baju raya. Kat mana lagi, tak payah pergi tempat lain dah. Pergi sini memang akan berpuas hati. Memang rambang mata. Pas sendiri pun pergi. Mak cakap Tak. Okey. Okey, betul. Saya tak nak macam overshadow awak. No. Tak okey. Okey kan? betul. Saya perempuan tak nak overshadow awak pula. Okey. Kan? Betul. Tak apa. Cakap tak je. apa. Okey. So tak payah cari tempat lain dah. Kat sini je. Awak ambil baju saya pula. Terima kasih. Cantik-cantik bajunya. Terima kasih. Abang Q. Ini pun cantik. Siapa yang satu? Awak pegang satu. Ini cantik. Ini pun one of my favourite. Tapi saya pun tak dapat. Tak ada start. Tapi boleh cuba. Size anda apa? Extra small kepada 5 times XL. Boleh dapatkan baju ni. Dan memang Fas cipta, memang Fas tak suka drama, tapi Fas suka sleeve yang drama-drama macam ni. So nanti nak salam orang, nak buat kerja rumah, nak serve makanan, cantik lah dekat bahagian sleeve. Sebab kita bila berhijab ni, tak banyak tempat yang kita boleh letak manik dan sebagainya sebab kita berhijab kan. Yang berhijab lah, yang tak berhijab, tak apa, it's okay. I mean, doesn't matter. Tapi kita tu orang yang berhijab, so that's why bidding pun kat sini. Lepas tu kat tangan main peranan penting. Dan ni macam ni tak payah pakai inner dah. Dan ni pun tak payah pakai inner dah sebab memang dah cover aurat lah kan. Dan baju ni. Ini pun sweet. Terima kasih. Ini saya dah pernah pakai. Saya dah pernah pakai ni. I think one of the content. Ini pun memang simple. Siapa yang suka yang simple. Bidding dia memang Fas buat simple-simple macam tu. Tapi dia two tier macam tu kat bawah tu. Lepas tu yang ni nak pakai inner boleh. Tak nak pakai inner pun tak apa sebab dalam kita dah sediakan inner. So memang patut syariah lah kan. Kata manis-manis ni pun loose-loose, manis, sejuk. Sangat sesuai untuk digayakan pada hari raya nanti. Betul. Terima kasih. Saya letak awak di sini. Tak ada lagi? Ada lagi boleh? Awak duduk je di situ. Saya ambilkan baju awak pula nanti. Tak apa, awak duduk situ diam. Ni awak satu lagi. Apa belan? Okey, terima kasih. Yang ni Fas ada warna kuning. Yang ni Fas ada warna kuning. I have yellow. Yang ni nanti kan Fas pakai bila? Very soon. Di majlis yang sangat bermakna. Nanti anda akan tengok Fas pakai ni di majlis yang sangat bermakna yang saya meraihkan kebahagiaan rakan saya. Ya. Jadi ini Fas ada colour kuning. I have ini colour kuning ni. No. Saya boleh pegang juga. Saya pun exercise. Awak nak cakap lagi? Oh ya. Okey. Fas ada colour kuning. Tapi kalau nak colour ni pun boleh juga. We have a few other colours juga. Yang ni tak ingat berapa banyak warna. Ialah 51 design kan. Kemudian yang ni Fas pakai masa Fas buat berhenti utama hari tu dengan MJ. Fas pakai colour cream, colour macam ni. So ada a few colours lagi. We have blue, we have
Tak silap colour maroon. Ada banyak lagi warna yang ni. Yang ni kira macam dress tau. Ini pakai terus zip belakang settle. Settle. Cantik. Okay. Kemudian kita ada yang Kita ada ni. ni. Ini samalah. Ni sama dengan yang ni Warna tadi. Beza warna je. Okay. Mesti Itulah saya dia. tu. Tak bagi dash. Ni nak Tak, okey dah. Okay. Dah awak duduk diam. Terima kasih. Mic tak okey. Mic kacau. Okey? Okey? Okey tak? Mic okey? Okey. Mic okey? Bye Abelan. Abelan, I'm sorry tau. Bye Balan. Abelan, Pas sorry tau. Pas sorry. Salam kejap. Salam. Kau kok. Aku nak masuk balik hospital. Oh, kena admit Abelan, Pas sorry. Sorry Abelan. Kau minta maaf. Okey, kawan-kawan. Sekejap ya, saya ada mic problem. What I gotta do to make you love me? What I gotta do? To make you... Oh. What I gotta do to make you love me? Sorry, since the beginning. The hardest word. Yo, salah. Now you know. Okay? Dah? Okay tak? Sorry awak. Sorry. Thank you. Abang tu cuba tanyakan sikit baju Melayu tu. Okey, baju Melayu saya ni, baju Melayu saya ini kita ada macam saya cakap tadi ada 360 jenis warna, and then kita ada kain cotton, material cotton, and kita material ni saya tak tahu apa nama material ni. Yes, kilat ni Satin silk ke bukan? satin Satin silk silk kan? Okey, and then kita ada juga yang modern cut dengan traditional cut. Slim cut? Kan tak ada. Salah. Ni modern cut lah, slim cut lah. Ya. Yang traditional ada pesak. Ada Okay. pesak. Now I know. Jadi dia ada 360 jenis warna and dapat dengan samping. Tak apa awak. Saya ambil. Tak, outdoor dan dia sama. Baju Melayu sama je, senang. Ada 360 warna dah. And then sahabat. kita ada bag, dapat bag juga. Dapat gini, dapat samping, dapat butang baju Melayu free, dapat hanger. Awak boleh balik, beli dengan begini. Terus letak kat belakang kereta. Kan? And harga berpatutan, sangat-sangat berpatutan, dan budak-budak lelaki ada juga baju yang matching yang bapak dia. So senang untuk matching dengan satu family. Okay? Senang nak cari warna dekat Jekyll ni? Yang mana? Ni? Senang. Tengok kod. Tengok kod. Ni. Nak cari warna yang sama, ni kod dia kat sini. Contoh maksudnya kalau nak beli, anda boleh beritahu kepada petugas-petugas Jekyll nak colour, kod dia COL52. Yes. Contoh. Betul. Boleh matching sekali kat sini sedondon. Boleh. Mana? Dengan kuning. Okey. Ni boleh sedondon juga. Boleh sedondon. Untuk para suami isteri kan, boleh sedondonkan ya. Betul. Itulah. Gimana? Jomlah. Tak payah tukar. Ingat nak tukar sedondon. Tak tak saya kena tukar sedondon. Okey, duduk balik. Okey, baik. Next question. Sepanjang kita buat konten bersama, which one is the content yang paling kelakar bagi Kak Faz? Dekat pasangan Abang Q ataupun in general? In general. Itulah Kak yang Kak Faz pernah buat dengan kita orang. Okay, my content lah. Yes, your content. Apa ya? Lama. Semua pun best. Tapi yang paling suka kenapa macam tu? Yelah, dahaga kan orang bagi air. Tapi tu bukan konten. Kan? Itu bukan konten. Itu Okay. Astaghfirullahalazim. Itu I dah habis kena balik. Ada appointment. Ya ke? Oi.
Tricky question ni. So technically your favorite content all content lah. Ya. Okay, That content lah. That content. Okay. That content lah. Macam mana pula Abang Q? Abang Q dalam banyak-banyak konten kita pernah buat bersama, which one is your favorite? Yang paling kelakar? Saya suka tadi. Yang tadi saya jawab pun saya suka juga kan. And then yang paling tadilah saya suka Power Rangers tu. Power Rangers. Sebab kita nampak sisi lain kawan-kawan, especially Faz. Siapa sangka dia nak jadi Power Rangers? And dia boleh join kita punya gila-gila Power Tapi Rangers. saya patuh kan, taat kan. Bila orang suruh buat. So, walaupun tu tak tahu macam nak buat. Especially dia yang macam dia keluar daripada dia punya zone selamat dia kan. So benda tu saya happy tengok benda tu. And saya suka juga saya suka konten yang nyanyi tu. Mendengar namamu bagai memikul beban kat Lina belakang. Oh. Ya. Itu memang itu impromptu, itu tak ada dalam Itu tiba-tiba planning. kan. Tak ada jadi. Itu thanks to Annie. Juga dia yang suggest that one, dia yang buat konten tu, so itu memang best. Itu memang best. Betul. Yes. Saya setuju. Tapi ada konten-konten lain yang tak keluar lagi. Ada banyak konten-konten lain yang tak keluar lagi yang best-best juga. Cuma tak tahu jadi macam mana. Masa kita buat tu, okey baik. Ayo, tak ingat dah sebenarnya sebab terlalu banyak kan, macam tak ingat. Oh, ingatkan. Yelah. Baik. Tapi kita punya target sampai tak? Sikit lagi ya? Sekarang berapa? 8.4. 8.4. Sekarang 8.4. Kita punya target 10 million. Adakah anda nak kita end ke kita nak achieve target? Biar cepat. Biar lambat asal cepat. Biar lambat cepat. Yang awak Biar suka lambat apa? asal cepat. Asal cepat. Saya punya jangan laju-laju. Jangan lambat-lambat. Sepanjang bekerja bersama, contoh Abang Q bekerja sama dengan Kak Faz, apa komen Abang Q pasal Kak Faz? Kak Faz ni orang yang baik ke? Orang yang thoughtful? Kerja Kerja ke luar kerja? Apa tak? Kerja. Okey, kerja dia orang yang sangat punctual. Dia akan ready bila kita punya call time contoh pukul 10 pagi. Dia akan datang seawal mungkin untuk make up kat sini dan pastikan dia siap waktu pukul 10 pagi tu. So orang yang punctual and dia matang cepat daripada usia dia, saya rasa. Usia? Sakit ke? Ya. Tak, okey. Betul lah tu. Saya nampak usia muda. Matang daripada usia. Usia awak Matang muda. dari usia. Matang dari usia. Matang dari usia. Maknanya tua daripada Tak, maksud saya. Okey. Maksud saya dia macam kakak-kakak kadang-kadang dia akan macam bebel. Menekan-nekan ke? Saya mengatur-ngatur ke? Dia tak menekan, dia tak mengatur. Dia kadang-kadang maksudnya kadang-kadang dia Maksudnya? Benda baik, dia bebel benda yang baik. Contoh saya kena makan ubat contoh kan. Dia akan ingatkan saya makan ubat macam tu. Contoh dia macam kakak-kakak sikit. Benda tu dia ada. Cikgu lah tadi kan, cikgu disiplin tu. Dia macam cikgu. Okey. Kita tanya. Tak mengertikan lah. Okay. Kita tanya soalan last lah, kita tanya soalan. Apa pandangan Kak Faz dan juga Abang Q mengenai Jekyll tahun ni? Sebab Kak Faz tak follow sangat sebelum ni. Kita cakap kalau macam tahun ni, saya tak nampak, dia hebat lah, hebat. You all punya konten ni hebat. Oh sorry, Syabil. Apa? Konten you hebat. Syabil kata, dia suruh kata konten dia hebat. Tak, tapi konten Jekyll semua memang luar biasa. Betul, semua luar biasa. Kawan-kawan kita ni, adik-adik saya ni kerja keras diorang, kerja keras. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, diorang kerja keras. Tak tidur, tak rehat. Kadang datang kerja macam tak mandi. So, diorang
Dia kata tak cuti. Ya, tak cuti. Diorang sepanjang Minta bulan bos bonus Ramadan ni, lebih sikit. bulan Ramadan ni memang diorang kerja keras sangat adik-adik saya ni. Minta bos bonus lebih sikit. Minta bos bonus lebih sikit. Kan tak cuti. So saya tepuk tangan lah untuk diorang. Tapi memang hebat-hebat. Content Jacker memang walaupun diorang tak cukup rehat, tak cukup tidur. Tapi diorang deliver. Deliver semua kau-kau ni. hampir semua konten-konten kita meletup. Dan tak ada pun dia orang datang set ni, tak ada pun macam Tak ada. Memang Muka semua tak ada, tak ceria ke tak ada. Semua senyum and kerja. So teruskan itu, dan memang berbalik kepada soalan tadi, memang Content Jacker memang hebat dan memang kelakar, dan yang paling penting alhamdulillah konten-konten ni juga menjadi asbab menghiburkan ramai orang, membahagikan ramai orang. Kan ramai bila kita baca-baca komen, ramai yang happy, ramai yang seronok sampai tak jadi masak lah, tak ada masak lah, ada yang pelbagai komen-komen yang best-best. So alhamdulillah, terima kasih Jacker dan semua juga kerana menyatukan kita semua duta-duta, lepas tu menjadi asbab yang baik menghiburkan orang sepanjang Ramadan ni. Betul. Apa dia? Abang Q Jacker tahun ni. Oh, saya tak tahu, maksudnya sebelum ni Jekyll hebat setiap tahun. Kan setiap tahun Jekyll hebat, tapi tahun ni saya, kalau cakap jujur, dia punya duta-duta dia gila kan. Ya. Kita boleh nampak sangat jelas keluarga tu. Sangat jelas kekeluargaan tu. Sangat jelas benda tu. Jadi benda tu boleh relate dengan masyarakat. Sebab semua orang ada keluarga kat luar sana. Jadi bila diorang tengok kita punya content, relate dengan diorang. And then masa kecil-kecil diorang, masa diorang punya berkawan, masa diorang bersahabat, masa diorang nakal-nakal, kawan-kawan yang nakal, kawan-kawan yang lurus-lurus sikit, Amar. Semua ada karakter masing-masing. Semua ada karakter masing-masing yang memang kontras, tak sama pun. Cik Amar dia punya gila dia luar biasa lah. Lalu dia punya gila luar biasa, dia memang penghibur, dia memang batu api. Orang kata batu api ketua batu api. Semua ada karakter masing-masing. Kak Lina memang kita tahulah dia memang ketua dari segala ketua lah, duta ni. Dia pun dah lama dengan Jacker dan dia memang multi talented, dia boleh buat semua benda. Senario, abang-abang senario kita memang legend kan. Si Ngama dia ada yang paling sweet diorang lah, antara ramai ni yang paling sweet mereka lah. Dan of course Abang Q pun ada sifat-sifat malu dia, yang saya ni yang ke depan ni yang dikata garang semua kakak. Bukan garang. Oh bukan. Tapi dia cakap dia garang. Saya ni garang tau dia. Tapi sebab awak pernah cakap saya garang dulu. Awak cakap semasa saya pernah live dengan awak kat Jakarta dulu. Tapi tak apa. Maksudnya masing-masing ada karakter masing-masing yang tapi saling melengkapi. Tapi awak tak pernah garang dengan saya lagi. Kan. Tapi tak apalah kan. I mean, yalah. Bagus saya tak garang awak. Tak yalah. Tak. So apa? Okay. Okay. Last promo. Sikit lagi nak win. Sikit lagi nak 9, nak 10. Sikit lagi. So boleh cakap 9.7. Okay, 9.7. Sikit lagi nak 10 million. Okay. Kita Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi? Sebab sikit lagi. Kita tak boleh kalah. Kita kena cerita. Faham tak? Ni last day ni kita kena achieve target tu, kita kena berjaya. Yang simple je lah. Okay lah, duta mana yang korang rasa patut dikekalkan untuk next year? Semua. Jangan tukar-tukar Datuk, Datin semua. Jangan tukar-tukar dah. Kalau boleh kekalkan, insyaAllah mudah-mudahan tahun depan kan. Imagine contoh habis ni dengan Jekyll, and then masing-masing dengan busy dengan kerja masing-masing, keluarga masing-masing, and then next year jumpa balik hari pertama tu mesti macam seronok. Sebab cepat je sebenarnya. Next year dan ni dah bulan 3. Masa tahun ni memang cepat. Kalau anda semua setuju, puasa tahun ni pun rasa cepat sangat. Betul, cepat tiba-tiba dah nak raya. Lepas tu next few months nanti dah jadi New Year kan. Lepas tu dah next year pula. So memang sangat cepat masa tu. So yes, kita fokus ke tahun depan. 10 million! Alhamdulillah.
Guys, thank you. You all tak baik tak tepuk sama-sama? Tepuk Terima lah. kasih tepuk. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Semua yang tap-tap. Jari anda okey tak? Okey tak? Terima kasih. Sebab yang baik tau. Kita capai 10 million, okey? Selepas ni kena minta bos apa? Kita dapat 10 million. Oi, kita kena minta lah dorang dia belanja kita. Belanja kita makan. Nantilah kan bila-bila. Tak nak menekan-nekan. Ramai-ramai dengan the whole team. Betul. Itu yang The whole team kena- sebab belum ada lagi kan? Belum. Kita makan ramai-ramai. semua. So, Proper kan? last and not least kan, kita itulah kembali kepada nak dekat raya ni, datang ramai-ramai ke Jekyll. Siapa yang belum ada baju raya nak tambah lagi buat apa salahnya? Kan tiba-tiba nak serondon ke, tiba-tiba nak apa, come to Jekyll di seluruh outlet di Malaysia, Malaysia. Baju Melayu 360 warna ada. Baju jaket Fazura ada lagi 11 ke 16 tak silap 11. 11 yang baru saja mendarat. Dapatkan sekarang. Ini masa-masa kritikal untuk anda dapatkan. Jangan risau, kita buka daripada jam 10 pagi hingga 11.30 malam. Surau semua ada sini lengkap. So boleh datang cepat-cepat dan dapatkan. Anda tak akan rugi. Datang mesti ramah mata dan mesti akan nak beli more than one. Okay? Jadi saya nak ambil kesempatan ni nak seru juga pada semua yang menonton kita sekarang ni, pergi Jekyll, pergi mana-mana Jekyll berdekatan dengan anda. Terima kasih Gift. Nak dapat, saya tahu masing-masing mungkin dah prepare baju raya masing-masing, tapi nak macam Faz cakap nak tambah baju raya lain ke, sebab kita raya sebulan kan, ada macam-macam open house ada. Jadi boleh datang ke Jekyll berdekatan dengan anda. And saya nak ambil kesempatan ni mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua peminat-peminat Jekyll, peminat-peminat kami juga. Semoga raya anda happy-happy untuk tahun ni insyaAllah. Ya, dan Faz juga ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Raya Aidilfitri kepada anda semua. Mohon ampun maaf zahir batin daripada Faz. Jika ada tersalah kata ke tergurau lebih ke tak apa, saya pun manusia biasa seperti anda semua kan, tak ada bezanya kita semua. Dan nak ucap selamat raya juga untuk awak, Q Haida. Kalau tersilap cakap ke, terlebih gurau ke, apa ke, selamat raya Aidilfitri. Sama dengan saya juga, selamat Hari Raya untuk awak juga. Selamat Hari Raya, selamat menyambut Hari Raya dengan keluarga, dengan kawan-kawan semua. Semoga bahagia. Dan itulah. Sama dengan saya juga. Yang apa-apa terguris hati, saya minta ampun, minta maaf. Tak ada niat apa-apa yang untuk mengguris hati siapa pun. Saya percaya semua orang kadang-kadang kita salah faham. Ya. Okay? Alright, terima kasih Jekyll. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Thank you. Bye. Bye. Tak, tu cakap dengan siapa? Itu private phone. Itu private phone. Ini ucapan raya lah. Ucapan raya daripada saya sendiri. Jangan sampai tak sudi lepaskan saya. Kak Faz kena follow saya. Kena jangan unfollow. Awak kena unfollow saya. Awak yang unfollow saya. Siap. Okey, saya dah follow. Maksudnya kita kena lepak bersama nanti ya. Raya ke tak raya ke, panjang hari tahun ni. Jom kita hang out sama-sama. Okey? Okay, you all nak apa? Cuba bagi tahu nak apa, kita try. Sebab ni last day ni. Shit. I'm not sure dia nak ke tak nak. I'm not sure. Nanti saya tanyakan juga. Nanti saya tanyakan ya. Video klip raya Bapumpang tak lama lagi nak keluar dah. Very soon, so soon. Sebelum Ramadan tu siapkan semua minuman dan sebagainya. So I feel very well taken care of. Terima kasih anda satu semua untuk bagi ibadah dan besok. Thank you Kak. Lepak sekali nanti. Janji. Okey, jom. Lighting tu sayang. Make up buat. Okay. Thank you. Dapat bawa cookies. Hadiah. Okey. Tapi ni kan tak petik ais. Dah, kenapa nak tengok sangat? Tengok apa? Allah. Tadi pas tengok ni. Aisyah.
Dah selesai kita punya. Arif, thank you so much. Sorry ya, salah silap. Thank you, ini stiker baru. Tadi itu je. Stiker tu kan? Terima kasih ya. Okay, thank you so much ya. Gambar berdua kejap thank you so much. Nanti I keluarkan video meletup tu. Malam raya bagi diorang tak tidur malam. Yang itu gitu. Saya suruh makan. Kan ini besar. Ni yang besar whole. Kita tak nak share lah. Bye. Bye guys ni. Bye. Thank you. Syabil nanti contact Syabil. Bye. Cari dia. Tak cari awak. Betul sih. Akan cair kan? Akan cair. Tak apalah awak tak percaya saya. Dengarlah cakap cikgu. Awak tak percaya saya tak apa. Saya faham. Tak, saya pergi, saya bawa, saya ada beli, saya pergi set saya. Itu dalam bagian sini lah dia. Mungkin so. Tapi hari tu orang keluarkan sekejap kita cair kan. Kita beri lah tak percaya saya kerja. Betul saya faham. Merayu. Tak saya beritahu cakap awak tak percaya saya. Okey. Tak okey betul. Saya akan letak. Isunya cair. Tak, isu apa? Isu dia nak tunggu cair ke? Ni borak pun dah cair. Okey, sebagai seorang yang garang tadi tu kan cikgu. Tak ada lah, tak garang lah bang. Kakak-kakak tu kan, kita risau sebab dia nak drive di tempat lain juga. Sini kalau tak dalam kita akan cair. Akan cair sebab kita dah alami benda tu. So saya cuma prihatin sebagai seorang pejabat kalau tak keberatan. Okey. Saya cuma risau. Kalau akan cair dan tak dapat rasa. So better buka kat sini. Dia Saya ada beli dah, saya ada post dengan staff. Cancel. Salah. Tim Sabrina. Staff lah. Yes. You all ni staff. Abang, okay. Secara ni betul. Ini betul Kak Faz. Bos ajak buka dekat Buffet Steak. Bila? Hari ni. Kat mana? Buffet Steak dekat The Link. So kalau Kak Faz okey, Abang Q okey, saya terus book. Kena table kat sana. Saya kena saya post kat sana dengan staff saya. Now we know. Nampak? Now we know kan? Tak Faz kan? Actually, I have appointment. Okay lah. So, tapi kita pun dah tak ada kan? So, I think buat another time. Baik. Nanti kita set another time. Ajak kita lain. Benda ni boleh bincang. Sekejap, diorang nak ambil gambar, boleh tak? Gambar berdua kan? Okay, get ready semua. Screenshot. DSS hantar. 1 to go. DSS. Hai. Bukan bola. Ayo, semayang. Okay, Puati. Puati. Ha? Oh, ni ada. Berbahaya sekarang. Sana. Anda pula fotografer. Okay, freestyle version. Dia dah. Okay, portfolio. Nak balik. Awak
Gas. Kenal tak dia satu? Dia yang Dah dia nak cucuk tu pula. Okay, bye. Pulang. Yuk. Pulang balik.